Punyalah rajinnya aku ni kau tengok bukan setakat meja je dah sampai berkulat-kulat berkarat macam ni. Pasu bunga aku pun berkarat weh. Kalau korang pun rumah korang jenis macam biar je bertahu-tahu baru nak bersihkan, kau guna je ni sabun badang karat. Spray-spray terus meja nampak macam baru. Tu kita ambil bahagian sini je. So nanti nak nampak lah perbezaan dia. Yang bawah ni aku spray, yang atas ni aku nak tinggalkan, okey? Yang ni kau spray je lah. Kau spray je macam biasa kau tengok. Baru je aku spray, terus keladak-keladak dia dah hilang. Lepas tu kau ambil berus ni, kau berus lah. Kau berus je manja-manja. Warna meja ni dulu, warna asal dia macam merah-merah, batu-bata gitu tau. Lepas tu kau ambil je air, kau jirus. 1, 2. Okey, 1, 2, 3. Nampak tak? Nampak tak? Bersih, berkilat macam baru. Nak bersih berseri rumah, wajib ada sabun badang kat rumah masing-masing.